Aku ingatkan nak pilih baju, pilih tudung je yang susah. Pilih beg pun susah. Beg apa yang macam matching dengan look kita hari ni? Hari ni aku macam nak casual-casual sikit. Yang ni yang besar. Tak naklah besar. Aku rasa aku pakai yang kecil lah. Yang ini beg sama korang. Buat casual boleh, kau nak buat formal pun boleh. Kalau kau suka yang besar-besar, kau boleh pakai yang besar-besar. Masih lagi boleh sling. Jap. Panjangkan lagi. Ya Allah, penatnya. Nampak? See? So yang ini beg sama yang kecil, yang jeans. Pakai sling, aku suka pakai sling. Kalau korang suka yang besar tadi, boleh buat galas dekat ketiak kau. Okay, walaupun yang ini size dia small, tapi banyaklah juga barang kau boleh masuk. Aku ada aku punya lampu ni. Lepas tu aku ada lip gloss. Ada perfume. Ada lip plumper. Dengan purse. Nampak? Tak menggelembung pun. Tapi tak muat lah kalau purse kau panjang-panjang. Yang purse panjang-panjang, purse mak-mak tu tak muat lah dalam ni. So korang kalau tak ada beg sama daripada papa lagi, korang kena ada. Macam ni, casual. Ni buat lenjan ni. Aku memang suka beg macam ni untuk buat lenjan. Ada.